Contoh, ada setengah orang berlari sebab nak sihat, ada setengah orang berlari sebab nak kerja duit. Ada setengah event tu kan. Ada setengah orang berlari tu sebab ikut kawan-kawan, FOMO lah. Okey, FOMO. Ada setengah berlari tu sebab putus cinta. Oh, Dia macam-macam lah. hari ni di Pahang Voice kita ada tetamu daripada Tim The Bongcit. The Bongcit. daripada The Boncit. Nama abang apa? Zul. Abang Zul Malam tadi ada member kita tu call. Okay. Tanya, cuba try interview saudara Zul ni lah. Kan, Zul ni. Saya tanya siapa dia apa semua. Nanti abang tanya sendiri lah dia cakap kan. So, saya nak abang kenalkan Zul ni siapa, dari mana. Okay. Dan apa kena mengena dengan event Pahang Ultra. First, terima kasih pada tim Pahang Voice. Pahang Voice sebab jemput lah. Yep. Okay, nama saya Zulkifli bin Ramli. Orang panggil Zul. Kalau dekat Sokmed, punya ID Zul Ramli. Zul Ramli, Zul okey. Ramli. Okay. Asal daripada Jengka. Orang Jengka? Jengka 18. Orang Jengka. Alright. Kerja di KL. Kerja di KL? Kerja di KL. Okey. Okay. Menarik. Stay di Keردau. Rumah kat Keردau. Uish. Okey. Okay. Umur tahun ni 44. 44? 44 tahun. Okay. Okey. Still young. Okay. Kalau ikutkan, saya ada buat running event lah. Running event, okey. Running event di bawah tim The Bongcit. Okey. Okay. Kalau nak kaitkan dengan Pahang Ultra adalah kita punya event lah. Pahang Ultra tu adalah event. Tapi nama NGO ke? No, Bukan. Organizer. Registered organizer dengan PJS, dengan kita ada registered bawah PJS dengan SSM semua ada lah. Oh, saya nak tahu pasal Pahang Ultra. Okay, Pahang Ultra ni adalah satu event larian. Event larian yang pertama kat Pahang yang berkonsep Ultra Road. Kat Pahang banyak event. Tapi mostly trail lah untuk Ultra. Okey. Tapi kita yang first, kalau saya silap minta maaf lah. Okey. Tapi setahu saya kita yang first di Pahang yang konsep larian Ultra. Jarak 100 km. Okey, bila kita sebut Ultra, dia mesti 100 km. Biasa 50 ke atas lah. 50 km ke atas. Itu baru boleh dipanggil Ultra. Yes, betul. Okey. Okay. Untuk Pahang Ultra kita start dengan tahun 2023. Lo dah ada sebelum ni. Dah, 2023. Dan konsep kita pula setiap tahun lokasi dengan road tu berbeza. First year kita buat di Tanjung Batu. Tanjung Batu mana? Temeloh lah. Temeloh. Tanjung Batu di Temeloh. Okey. Kampung Tanjung Batu. Second year kita buat di Esplanade. Mesti Temeloh. Temeloh. Third year kita buat di Kuala Sanggang. Di Sanggang. Di Sanggang. Sanggang. Ada dekat dengan Temeloh juga. Kenapa Temeloh? Sebab kita masuk dalam kalender tourism Temeloh. Dan juga kalender tourism negeri Pahang. Okey, jadinya yang keempat ada juga ni. Tahun depan lah. Tahun depan? Tahun depan lah, 2026. 2023, 2024, 2025 tahun ni. Next year, 2026. So memang ni kan setiap tahun akan ada lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Okey, untuk 2026 tahun depan. Ya, betul. Dah jumpa road? Dah jumpa road Dah. Mantap, Kita tak buat sendiri tau. Kita collab dengan beberapa tim. Macam first year kita minta bantuan geng-geng runner Temeloh. Okey. Second year campur lah. Berapa orang tolong. Okey. Third year pun campur. Okey, untuk next year kita minta geng runner Bera. Untuk ni tahun depan ni? Betul. Runner ni Geng-geng pelari daripada Bera lah. Sebab kita next year kita banyak main area Bera, Kuala Bera. Tapi next year kita main 3 distrik sekali. Temeloh, Bera, Maran. Dengan distance yang baru. Banyak. Boleh beritahu kat mana agak-agak tahun depan? Kita punya plan start tahun depan ada beberapa tempat lah. Tapi yang betul-betul kita kuat, kita nak start dekat tepi sungai. Tepi sungai? Dekat ARC Cafe. ARC Cafe? Dekat jambatan lama yang jambatan patah tu. Oh, situ. Okey. Kita akan start kat situ. Kita cari tempat yang ikonik tau. Memang tu tujuan dia lah. Yes, betul. Sebab saya dah dengar lah geng-geng member yang lari. Dia cakap, lari ni bukan sekadar lari. Yang penting dia punya view. View tu antara yang salah satu dia punya point utama jugalah. Semasa larian tu dia nak ada view lah, apalah. Saya minta maaf, saya bukan pelari. Jadi tu saya tanya agak soalan macam tu kan. Memang perlu ke view ni? Dia depend lah. Depend pada pelari lah. Pada individu tersebut lah.
Okey. Contoh ada setengah orang berlari sebab nak sihat, ada setengah orang berlari sebab nak kerja duit. Kalau Okey. ada setengah event tu kan. Ada setengah orang berlari tu sebab ikut kawan-kawan, FOMO lah. Okay, FOMO. Ada setengah berlari tu sebab putus cinta. Oh, Dia macam-macam lah. Depend pada seseorang tu. Tapi kebanyakan, ya kalau kita nak kata pelari yang kejar duit, kejar menang ni, tak ramai. Okey, contoh kita ambil contoh, kita ada last this year, edisi ketiga kita dapat 2,000 orang. 2,000 orang. Alhamdulillah. 2,000 untuk Ah. berapa kilometer? Campur semua sekali. Semua kategori. Paling jauh? 100 lah. Wow. Kita dapat 2,000 total. Daripada 2,000 tu, kita kira mungkin kurang daripada 10% yang nak menang. Yang lain tu nak enjoy, nak santai. Okay. Dan kenapa kata view tu, biasanya pelari luar. Orang luar datang, contoh kita buat kat Pahang. Okay. Orang luar datang kat Pahang, takkan nak lari view bandar. Dia mesti datang, automatic datang untuk healing, untuk cuti vacation, Okay. buat family. Kan? Jadi finishing tu dia tak Dia asal lari je? asal lari habis enjoy. Ada setengah tu lari sebab konten. Dia depend. Oh, Ha. masing-masing ada tujuan sendiri Ya, untuk lari betul. ni. Okay. Untuk yang 2026 sama juga 100 kilometer. 2026 2026 kita sebelum ni kita main kilometer tau. Oh ni? Kita punya baju finisher semua dekat registration pun 5 kilometer, 5, 30, 50, 100 kan. Ha? Okay, next year kita tak main kilometer. Kita main miles. Batu. Wow. Diorang setiap tahun ada perubahan baru yang membuatkan pelari-pelari ni rasa aku kena masuk. Menyesal kalau tak masuk. Lebih kurang macam tu ke? Sebab that's why kita tukar venue dengan road setiap tahun. Kita nak orang dah datang, akan datang lagi. Sebab aku dah try road tu tahun lepas. Kalau kita buat road yang sama macam tak nak dah try. Kita buat road lain. Macam tu. Okay. Kita dah cerita sikit pasal Pahang Ultra. Saya nak masuk sikit lebih deep sikit, lebih dalam sikit kan. Bila sebut Pahang Ultra tu, abang yang buat sendiri ke atau ada geng abang yang membuat Pahang Ultra tu? Sebab Pahang Ultra tu saya rasa macam besar bang. Bila sebut Pahang Ultra, Pahang tu negeri bang. Besar tu. Takkan buat seorang-seorang, tak boleh. Tak boleh buat seorang bang. Tak. Kita ada team. Bukan sekadar team je. Okay. Kita team The Boncet. Yang mana team The Boncet tu ada beberapa level lah. I mean management atas, kemudian ada pengurusan yang beberapa lah. Dan setiap orang tu kita bagi dia punya task lah. Ada yang akan handle marketing, akan handle sponsor, ada yang handle road, ada yang handle untuk safety apa semua. Kita dah pecah-pecahkan. Okay. Kalau nak kata buat seorang tu tak. Kita abang di posisi mana? race director. Okay. Kita biasa kita bekerja as a team lah. Okay. First, contoh macam untuk next year kan. First step, saya akan dapatkan lokasi kat mana kita nak. Lokasi dah start kat mana. Okay. Kemudian saya dah lock beberapa option lah. 1, 2, 3. Daripada situ saya akan bagi tahu dalam management team. Okay, ini ada option. Main turun. Tengok. Okay. Maybe ada yang kata A cantik, ada kata B, ada kata C. So kita calculate lah dia punya any possibility lah. Untuk beberapa option tu. Tapi biasa kita dalam aku kata satu kapal yang memang satu tujuan. Tak ada argument lah. Okay. Tak ada argument, tak ada yang betul-betul bergaduh, tak ada. Biasanya macam kita akan fikir sama-sama. Okay, let's say kita dah lock satu tempat. Okay, kita dah lock satu tempat untuk start the event lah. Race village kita panggil kan. Okay. Kemudian kita fikir road. Road tu biasanya kita akan collab dengan runner setempat. Macam next year. Okay. Kita nak main area Bera. Kena collab dengan Bera punya runner lah. Macam tu lah. Dan collab tu, kita kena ada pro and con lah. Dia tolong kita. Kita mesti ada something kita bagi kat dia. Betul. Sebagai balasan, contoh. Macam kita, sebagai balasan dia, kita akan bagi slot untuk dia punya community. Slot running free lah. Sebab dia membantu tu lah. Dan dia, kepala ataupun leader dia, ataupun orang yang banyak tolong tu, kita akan panggil join the event as a crew lah. Yang mana crew dalam event kita bagi token lah. Okay. Untuk The Boncet. Okay, The Boncet tu, dia buat Pahang Ultra saja ke atau ada event lain juga yang dia buat? So far kita ada setakat 3 tahun kita dah buat ya. 23, 24, 25. Okay. Kita ada beberapa lah. Beberapa? Boleh bagi tahu tak? At first, kita start dengan Hidden Village Endurance. Pebenda tu. Nama event, Hidden Village Endurance.
pusing dalam satu kampung 24 jam. Boleh bang? Apa tak bolehnya? Dah buat dah pun Dah buat. First year dengan second year kita buat Hidden Village Endurance nama dia. Okay. First kita start tahun 2023 dengan first event kita adalah Hidden Village Endurance. Okay. Okay. Waktu tu kita macam gamble lah. Betul bang, saya dengar pun memang macam pelik event je ni. Event tu kita buat dekat Ulu Tembeling. Berapa penyertaan bang? 60 orang. 60 orang? Rugi. Rugi? Tapi tak apa. Kita passion. Kita bukan bekerja untuk buat event. Tak. Kita masing-masing ada kerja. Dalam kita masing-masing ada kerja. Okay. Cuma kita dipertemukan waktu dalam, saya runner. Pelari. Pelari. Partner pelari. Tim pelari. So kita unite dalam satu minat yang sama. Okay. So kita sit down, kita nak buat event apa semua. Daripada kenal sebagai pelari, kita jadi kawan. Kemudian kita buat event yang event, tadi tu. Buat event. Itu memang first event tu. Yes. Tapi sebelum event tu kita ada beberapa siri yang bukan event kita panggil kita offer untuk kita open for training. Okay, training. Kalau ikutkan betul-betul yang seakan event kita buat Fraser waktu tu kita panggil ramai-ramai, jom kita lari sama-sama. Wow. Fraser, kemudian kita buat di Cameron, kemudian kita buat di Perak, ada dua kali kita buat di Perak. Baru kita move ke Hidden Village Endurance di Ulu Tembeling. So yang saya bercakap ni bukan biasa-biasa punya orang punya, bukan biasa-biasa punya pelari, bukan biasa-biasa punya orang. Sebab abang dah buat daripada 2023, 24, 25 dan nak masuk ke 2026. Berapa event dah ni bang? Okay, kalau event ke training ke berapa dah tu bang? Kalau setiap tahun tu berapa agak-agak? Okay, 2023 kita start ada 2 je event. 2 event. 2024 kita buat ada 3 tambah dah satu. 3 2025 sorry 2023 kita ada 2 event, 2024 kita ada 4 event. Nah. Okay. 2025 kita ada 4 juga. 4. Yes, 4. Okay. Tapi 2026 nanti kita ada tambah satu lagi. 2, tambah lagi 2. Jadi berapa tu bang? 6. 2026 ada 6 insya-Allah. Boleh bang? Bukan, maksud saya boleh tu. Sempat ke tutup? Sebab kan pelari, setahu saya, pelari biasanya pelari tu lah. Okay. Lebih kurang yang tu lah. Ada penambahan pun kita tak ramai lah. Okay. Dia orang boleh catch up ke banyak event tu? Dia macam ni. Dalam Malaysia ni banyak event. Banyak event dan ramai pelari. So kita sebagai organizer ni, kita share the cake lah orang cakap. Dalam seminggu tu maybe ada clash dengan 4-5 event. So ada yang katalah kita buat di Pahang. Okay. Biasa kita cuba elakkan event yang sama di event yang besar di Pahang juga? Yes. Kita cuba elakkan lah. Ada event apa lagi besar di Pahang? Banyak event dalam banyak negeri Pahang paling banyak event. Saya biasa paling dengar besar kali bang Pahang Ultra bang. Betul. Pahang Ultra paling besar setakat ni saya dengar. Tak ada lagi event lagi besar. Pahang Ultra antara event yang ini saya dengar daripada kawan-kawan saya pelari antara event yang ditunggu-tunggu, antara event yang best untuk di-join. Menarik dengar. Saya dengar tu lah. Tapi saya nak masuk tak pernah lagi lah. Sebab lah, menarik dengar. Kalau ada 5 kilometer mungkin lah. Boleh lah. 5 kilo lah. Kita ada 5 kilometer. Mungkin lah kita cuba-cuba. Kalau dekat Pahang ni banyak. Kita ada Cameron Ultra besar. Kita ada The Magnificent Trail Merapu besar. Kita ada apa lagi? Kita ada Janda Baik Ultra besar. Kita ada Pahang Eco besar. Tu event-event yang besar lagi. Yes, banyak. Tapi kenapa Pahang Ultra yang lebih highlight lah, dia macam lebih dikenali? Mungkin marketing. Bukan marketing. Dia macam ni, kita berdiri satu-satunya event ultra road berjalan raya. Faham tak? Yang lain tu di trail. So Pahang Ultra ni lebih dikenali dengan road lah. Road lah. Okay, macam trail kan, bertrail lain besar. Taman Negara Ultra ada, Cameron Ultra, Pahang Eco, Merapu, Janda Baik, tu semua trail. Tapi berdiri untuk road kita je. Mungkin tu yang dikenali sebab tu. Okay. Jadi 2026? 2026 road ke ataupun kita takkan buat trail dekat Pahang Ultra, memang road. Dan kita punya konsep road pula, kita masuk kampung. Jalan-jalan kampung. Tepi sungai, kita banyak main tepi sungai. Patut lah. Dia lain daripada yang lain. Pandai abang cari celah dia tu. Mungkin sebab tu kot. Okay. Selesai untuk tu kot. Saya nak tanya benda lain pula lah bang.
Tadi pun tanya pasal benda lain juga, tapi ni lebih lain lah. Berapa lama dah abang berkecimpung dengan larian? Larian betul-betul start masuk event lah. Maksudnya. Kalau betul-betul berlari daripada duduk asrama tu dah hujung minggu dah jogging. Dah jogging-jogging je lah. Jogging. Tapi tak masuk event ni. Tak. Betul-betul masuk event malah dekat universiti. Okay. Tahun 2001. 2001? 2001, third year di universiti. Wow. So, waktu tu event baru RM10. RM10 dapat baju cotton yang pakai 5-6 kali dah kembang kat leher tu. Oh. Medal pun siapa cepat dia dapat lah, macam tu lah. Okay. Kita waktu tu student, so kita mana-mana yang dekat-dekat kita ambil lah, join lah. Oh, tapi masa tu dah start main event apa semua lah. Dah start dah. Abang rasa bila yang larian ni menjadi FOMO, jadi macam, bukan panggil FOMO, dia panggil apa? Trend. Trend. Okay. Jadi trend. Rasanya lepas PKP kot. Lepas PKP lah. Sebabnya, sepanjang saya masuk event tu, sehingga sebelum PKP tu, biasa runner tu kita kenal lah. Kita kenal macam Yang runner, tu je. kita community runner tu tak besar sebenarnya. Sebelum ni tak besar. Kita masuk event ni kita jumpa. Okay. That's why daripada jumpa tu, kita jadi kawan yang kita build up team The Boncit. Okay. Kemudian, PKP ni siapa yang lari-lari lah kat dalam rumah ke grup rumah kan. Lepas PKP kita start beli event. Waktu tu kita tak start lagi lah. Kita masuk dalam event, kita join event. Dah lama tak lari kan, kita masuk event, kita join event. Geram lah. Muka ni tak kenal lah, tak pernah tengok. Kemudian dia makin berkembang dekat Sokmed. Kat Sokmed tu kita macam yang komen tak kenal orang ni, tak kenal. So kita dapat buat conclusion yang betul-betul jadi trend selepas PKP lah. Memang dengan kasutnya habis terjual. Laku sangat-sangat kan. Lepas tu banyak benda yang boleh kata event sekarang ni setiap bulan lah. Setiap minggu. Bukan setiap bulan, setiap minggu kan. Event setiap minggu ada. Daripada, abang rasa vibe daripada lepas PKP tu kan. Lepas PKP tu, adakah terus melonjak ataupun biasa-biasa setahun lepas tu baru yang agak mendadak. Tapi boleh kata bahawa sekarang memang sangat-sangat. Tapi kita PKP tahun bila? 2019, 2020. 21 habis kan? Habis kurang kan? 2021 habis PKP. 2021 tu kurang lagi. 2022 start slow-slow, dia naik slow. Tapi yang betul-betul naik start daripada tahun lepas lah. 2024 tu memang sebab kita dapat crowd. Crowd kan 2023 kita Pang Ultra untuk 2023 kita hanya ada 650 orang. Tahun 2023 first edition. Okay. Second edition kita dapat pertambahan 1000. Jadi daripada first edition. Second edition kita dapat 1650. Wish. So daripada 1000 tu kita registration kita handle. Okay. Muka ni tak kenal. Semua baru. Kebanyakan barulah. Bukan kebanyakan daripada Pahang atau luar? Luar banyak luar. Wow. Sebabnya Pahang ni ramai juga masuk, tapi banyak luar lah. Memang banyak luar lagi. Okey, 2024 lah kita dapat yang 1000 penambah 1000 tu. 1650. 2025 tahun ni 2000 kita dapat. 1000 lagi tambah. Jadi daripada 1650 kita tambah lagi 350. 350 orang. Dapat 2000. 2000 plus lah, 2000 tak sampai 2100. 2038 bukan 2000. Okey bang, saya tanya, berapa pembayaran dia bang? Kenapa sampai ramai macam tu? Dia ikut kategori. Kalau macam kita paling murah apa? Free lah. Adalah yang free. Ada untuk student. Tapi tak ada medal dengan baju lah. Okey, untuk dapatkan medal dengan baju berapa payment dia? RM50. Paling mahal? 100 km lah setakat ni. RM380. Orang spend orang bagi Dan kita ada beberapa method lah. Ada setengah orang tu dia nak masuk. Tapi dia nak masuk event ni, masuk event tu, setiap minggu dia masuk. Kalau boleh lah. So kita punya method adalah register as a group. Okay, let's say satu group. Running club lah. Okay. Dia ada leader. Okay. So dia deal dengan kita. Dia collect duit tu by group. Ansuran lah dia bayar. Dah full, dah cukup duit, dia bagi kat kita bagi kod untuk dia register. Okey. Ni saya nak tanya, maksudnya bukan konklusi dia panggil apa rumusannya,
orang kita tak ada masalah untuk buat payment 300 lebih, janji untuk kesihatan, untuk benda yang macam tu lah, untuk benda-benda larian. yang minat lah. Jadi tak ada masalah bagi dia orang. Sebabnya okey. Kita cakap pasal 100 km 100 km yang bayar RM380 tu. Okey, dengan bayar RM380 tu biasanya dia akan lari 100 km, kita bagi medal, Okey. 2 lai baju, 2 light. dengan goodies lah. Goodies tu kita bertukar setiap tahun kita tukar. Tahun ni kita dapat soft flask botol lain. Oh. Tahun lepas kita bagi topi. So dia bertukar. Dan bila dia berlari tu kita akan cover dia punya insurans, medik, dan ada checkpoint yang kita sediakan makanan. Tapi ada of course lah akan ada kita tak ada nak buat benda tu perfect. Betul. Akan ada kekurangan. Okey. Biasa kalau kekurangan tu Rana akan komplain kat kita terima lah. Kita akan make good untuk next year. Okey. Saya tanya tu sebab saya memang tak tahu pasal benda ni. Untuk 380, tapi abang cakap ada insurans pun semua, bagi saya sangat okey lah. So, saya tak tahu. Saya tak tahu. Sebabnya bila kita nak buat event, kita kena dapatkan permit. Permit bukan sekadar permit larian tu je tak. Kita kena dapat permit daripada polis. Kita kena dapatkan permit daripada semua ada kos bang. Kita kena dapatkan kelulusan daripada tourism ataupun pejabat daerah sendiri. Banyak kerja lagi lah nak kena settle lah semua tu kan. Sebenarnya buat event adalah lagi penat daripada kita berlari. Betul lah bang. Ya. Kita nak dapatkan satu event tu kita perlukan masa panjang. Settle. Tambah pula kita punya konsep adalah setiap tahun adalah road yang berbeza. Lagi penat. Jumpa lagi orang baru-baru kan. Jabatan yang kita nak kena deal apa semua. Betul. Fikir tadi abang lari daripada 2001. 2001. Sekarang 2026. Maksudnya abang dah dekat 26 tahun. Lebih kurang kan? 20. Dekat-dekat 26, 25 tahun lah kita tak. 25 tahun dah abang lari. Apa pencapaian ni bukan orang luar, bukan pencapaian orang-orang tak, ni pencapaian bagi dia abang ni lah. Pencapaian yang abang rasa cukup membanggakan aku lah. Sebab sebelum ni saya ada interview seorang, dia untuk diri dia kata lepas 100k. Wow. Saya tak mampu bang. Abang 25 tahun lari, pencapaian abang rasa kepuasan untuk diri abang tu apa? Setiap kali berlari lah. Walaupun 5 kilo? Betul. Paling jauh? Saya nak tanya paling jauh abang. Saya tak nak tanya itu. Saya tak paling jauh abang lari. 100 km. Okey. 100 km. Syok ni soalan sedap juga ni. Apa yang first 100 km abang dapat tahun bila? Ingat tak? Tak ingat 2018 kot. Tak ingat 2018 ke 2017 itulah. Okey. Apa yang membisikkan telinga abang tu untuk abang lari 100 km pada 2018 tu? Bang, orang gila je bang lari 100 km ni bang. Main naik kereta. Jauh bang. Tak tahu juga waktu tu rasa macam nak try lah. Sebenarnya nak try lah. Tu je? Nak try. Habis? Alhamdulillah habis. Habis Habis. Habis dengan senyuman lah. Saya lari, saya tak pernah masam-masam muka. Enjoy. Okey, sakit apa dapat bang? Member saya seorang tu hari sampai kena bagi tukar word. Seorang lagi, apa tu, melecet habis kaki. Abang apa? Untuk yang pertama lah. Melecet je lah. Melecet kan? Saya punya badan 30 km ke atas confirm melecet. Oh, tak payah 100, tak cerita 100 lah. 100 lah. 30 melecet. 30 ke atas confirm melecet. Kaki bang. Biasa kaki lah. Tapi bukan sekali abang lagi 100 kan? Bukan sekali. Berapa kali? Dah melecet tu lari je lah. Itu saya cakap. Orang gila je lagi macam tu bang. Kita tak lari sangat. Kita berjalan je sebenarnya. Berjalan, enjoy. Sakit tak? Sakit lah. Confirm sakit. Apa? Tapi ada trik satu lah. Satu trik. Okey. Satu trik ke satu trip? Satu trik. Satu trik, okey. Satu trik lah. Satu bukan trik aku panggil. Okey. Kita panggil satu keedah lah. Okey. Kadang-kadang kan kita cerita orang lelaki bila kita berlari, kita akan melecet celah-celah. Kan celah. Kan? Ya, kena pula saya perut besar. Melecet celah-celah tu kan. Trik dia cari bedak dashing warna merah. Ini ada satu kawan saya Ijat bagi. Bukan saya pada Ijat. Sekejap bang. Ini satu kawan saya. Saya lari di Perak waktu tu, 100 km. Okey. Saya melecet dekat kilometer 50. Macam saya cakap lah, saya 30 km kata dah confirm melecet. Okey. Okey. Sampai dekat km 50 tu
memang leceh lah. Memang dah melecet lah ni. Macam kita Dah pedih dah ni. kita mandi, kita sembahyang kan. Sakit. Kemudiannya member ada kat situ, dia adalah sweeper. Okey. Sweeper tu apa bang? Sweeper tu last Orang last. orang last lah untuk kutip semua runner. Okey, baik. Okey. Cakap Zul, lecet. Lecet lah. Sekejap lagi kita pergi cari bedak, dia kata. Bedak dashing. Kenapa? Okey, tak apa. Okey. Bedak Ni main pelik ni. Okey. Bedak dashing warna merah. Memang kita lalu kat Pekan Lenggong tu, kita lalu dekat satu farmasi lama. Okey, baik. Saya tawakal je masuk, ada tak bedak dashing? Ada, dia kata. Tengok-tengok ada warna merah. Kita tahu dah warna merah tu sebab zaman kita student kita pakai bedak tu. Okey. Bedak tu dia kata, okey sekarang ni lumuk bedak tu dekat celah yang Pak Melicik tu lah. Betul. Kita pun pergi kat belakang sikit, kita lumur. Bagi tebal lah bedak tu kan. Kena kat tempat Melicik pun semua tu. Okey. 10 minit je. Tak boleh jalan. Hilang rasa sakit tu. Sakit tu pun hilang. Kenapa dashing? Kenapa dashing merah? Kenapa tak bedak sejuk, bedak apa abang tahu bedak petak nyonya, bedak sejuk kan? Bedak warna orange. Kenapa bukan bedak baby? Kenapa dashing merah? Itu tak tahu. Itu tak ada jawapan spesifik. Sejuk tak? Abang pakai sejuk tak? Tak, wangi. Uish. Tapi betul sebab saya pernah try selepas tu, pernah try dengan bedak Johnson Baby. Tak jadi. Dia nak dashing merah juga? Dashing merah tu juga saya guna selepas tu untuk beberapa event. Tapi dia tak boleh kat kaki. Celah-celah ni je lah. Celah-celah mana yang boleh melecet lah. Tak apa ke abang share ilmu mahal tak ni? apalah. Boleh, Itu daripada kawan nama Ijat. Terima kasih Ijat. Wow. Saya tak sangka. Benda yang tak. Okey, ada lagi tak? So far itu je lah. Okey, kalau untuk kaki? Kaki biasa kita sapu Vaseline. Okey, dia tengok kita punya tapi saya nak bagi ilmu pun saya selalu becik kat kaki. Maksudnya siapa pun pelari tu kalau dah dia macam ni. Kalau kita sebenarnya kita kena tahu kita punya kaki kekuatan. Kaki kita macam mana lah kan. Okey. Dan kita tahu kita nak masuk 100 km katalah. Janganlah pakai kasut yang tak sesuai. So kasut memang sangat main peranan penting Betul. Tapi kalau saya bawa 100 km sampai km ke-50 saya tukar slipper. Memang tak ada masalah. Tak ada dalam Okey peraturan je, ke? Tak ada. Boleh. Okey je kita ada running punya slipper, Y sandal contohnya kan. Okey. Memang Y sandal. Y sandal nama dia. Y sandal. Oh, okey. Itu okey lah. Memang tak ada masalah boleh pakai tu. Boleh. Melecet juga tak kalau pakai sandal? Y sandal tu? So far saya tak. Saya pakai Y sandal tu dan saya pakai finger socks. Stocking jari tu. Pakai lagi lain. Sebab kan kita pakai sandal celah tu kan takut melecet celah jari kaki kan. So pakailah stocking. Okey, yang kesoalan tadi balik semula bang. Abang dah lari untuk 100 km berapa kali? Tak terkira dah. 2, 3 tak banyak. Tak banyak 2, 3 je tu. 2 ke 3? 2. 2 Ni satu ni dah perik dah ni. Lari banyak kali tapi yang habis 2. Yang tak habis tu tidur lah. Aduh. Sekejap. Untuk abang 100 event 100 km dah banyak kali dah masuk. Banyak kali dah try. Tapi yang habis 2. Habis 2. Yang lain tak habis tu banyaklah faktor dia. Salah satunya ngantuk, tidur. Itulah biasanya mengantuk tidur lah. Saya confused macam mana ada kepercayaan diri nak lari sampai 100 kilometer tu bang. Tu saya Tak cakap. sampai otak saya. Itu saya cakap. Kita berlari ni banyak sebab. Ada yang putus cinta, ada yang FOMO, ada yang enjoy, dia nak buat konten. Ada yang ikut kawan. Memang sakit. Memang sakit. Itu yang kita cari. Sakit tu yang kita cari. Ya betul sebenarnya sakit tu kita cari. Okey, abang tadi cakap Bang Atra banyak buat dekat road. Memang road tak ada trail. Memang road. Okey. 100 km tu memang pun semuanya road ke ataupun ada trail? First edition je ada gravel, jalan batu-batu. First edition sahaja. Itu dah lah. Itu pun tak banyak. Itu dalam 3 km. Okay, itu bridging saya nak tanya. Abang biasa masuk trail tak? Selalu? Mana steam? Betul lah, mana steam? Road? Trail? Of course lah trail. Kenapa trail? Sedangkan trail lagi azab lah. Yang 100 km atas ni pun dah azab bang. Kalau trail lagi. Okay, kalau orang kata Zul, kau lari trail 100 km ataupun road 100 km?
saya rela lari trail 100 km. Trail lah. Sebab trail kaki kita tak 100 km kat road ni sakit. Oh, sebab dia keras, Ah. panas apa semua lah. Kalau trail ni banyak. Enjoy lah, kita lagi enjoy. View pun ada trail. Lepas tu environment tu best. Oh. Berapa jauh bang trail? Jauh apa? Main trail ni berapa jauh kilometer yang Dah pernah masuk? pernah masuk? 100 pernah masuk. Tak habis pun. Mengantuk. Stop lah, ngantuk lah kata. Trail ni apa yang biasanya yang orang kalah lah dekat trail ni yang buatkan, contoh. Mungkin panjat bukit, mungkin kena masuk paya ke sungai. Sebab saya ada tengok beberapa event melalui media sosial lah. Laluan dia tu, kalau saya tak lalu dah bang, kita dah letih. Masuk sungai lagi, kaki basah. Tapi kena ingat kita bayar. Hah? Kita bayar mahal. Sebab kita bayar tu je. Kita bayar mahal juga. Bayar mahal. Tapi Bang dah kita bayar sakit bang. sebenarnya kita bayar untuk sakit. Kita bayar untuk sakit. Itu je sebenarnya. Tapi kalau berbalik pada soalan tadi, siapa kata apa? Apa soalan tadi? Mana best? Mana best kan? Trail lah. Mana steam lah? Trail lah. Memang trail lagi best lah. Trail lagi best. Dan biasa kalau orang DNF sebab trail lah. Kalau orang lain saya tak tahu lah. Kalau saya DNF ni biasa mengantuk lah. Apa tu? Mengantuk. Di apa? Mengantuk. Di- DNF. DNF tu apa? Did not finish. Tak habis. Kita Sorry tak, bang, saya tak kerti bahasa pelari ni. tak apa. Tak habis. Tak habis. Okey, kalau tak habis ni ada kena denda bang. Tak ada. Kena kutuk. Wih, lagi ngeri tu bang. Kena kutuk. Kena hina. Kau bayar mahal kau tak habis. Apa lah lemah. Okey, kalau macam bila kita cakap 100 km, confirm lebih daripada 24 jam. So, dia ada larian pada waktu, biasa kalau orang lari 100 km ni, start pukul apa bang? Biasa-biasalah. Pagi. Kalau kita start pukul 7 pagi. 7 pagi. Jadi akan jumpa balik 7 pagi esok. Malam lah. Malam lah. Malam ni ada dua benda je biasa yang orang takut. Satu, benda-benda mistik. Satu lagi benda-benda yang tak mistik lah. Contoh binatang, buas apa semua. Pengalaman abang, dua benda ni, mistik dengan binatang buas ke apa semua ni, mana yang abang pernah jumpa? Ke dua-dua tak pernah jumpa? Dua-dua pernah jumpa Tapi nak lari lagi? Lari je lah. Dia tengok macam-macam saya kan. Saya akan event ni saya dah masuk. Malah. Tu saya punya kan. Sebab event tu dah masuk. Okey. Saya nak tanya yang mistik dulu lah. Mistik tak best. Saya nak tanya yang dua-dua ni, yang tadi tu yang jumpa binatang buas ke atau binatang buas lah. Apa benda? Rimau lah. Rimau terus. Terus pergi dia punya king. Rimau lah. Abang jumpa rimau. Beruang? Tak Gemensah. Beruang ada sambil. Tapi sambil sambil ni dia tak ni sangat. Dia kita tengok bear, kita tengok rimau, mana kita lagi takut? Rimau lah. Betul lah, rimau. Sebab kita belajar daripada kecil memang rimau ni yang kita seram kali kan. Okey, sampai tadi abang rasa biasa. Rimau tu apa abang rasa bang? Wih, scary. Scary mat. Demam tak? Demam tak? Tak demam. Tu Dekat mana tu bang? Gemensah. Gemensah? Kemensah. Mana? Hutan Kemensah dekat belakang zoo. Zoo negara. Zoo negara. Kan baru ni 2 bulan lepas ke bulan lepas ada keluar paper kan yang penduduk sekitar UK Perdana. Banjir tu? UK Perdana yang nampak harimau tu. Harimau yang tu lah. Tak tahulah. Mungkin lah. Tapi jumpa tu dah lama. Jumpa tu 2017-18 itu lah. Macam mana boleh jumpa tu bang? Saya bukan macam mana boleh jumpa. Kisahnya. Keadaannya, kisahnya. Okey, waktu tu weekend. Kita orang training dekat. Tu bukan event. Bukan, training. Dulu rajin training. Dulu. Sekarang pun rajin. Enggak. Malah dah. Okey. Dulu kita weekend biasa kita masuk yang terdekat lah. Office KL, rumah KL lah waktu tu. So kita masuk Kemensah ramai-ramai. Kita set ramai-ramai, kita masuk Kemensah. Pergi masuk Kemensah apa semua, pecahlah grup. Ada yang sampai dekat dia ada checkpoint Lubuk Tedung, patah balik. Ada yang sampai Pondok Repin, patah balik. Ada sampai Bukit Repin, patah balik. Kita orang ni ramai-ramai masuk sama-sama. Lepas tu ada yang sampai dekat Pondok Repin. Okay. Kita orang saya lah dengan beberapa orang lah. Kemudian lepas asar waktu tu.
basah, baliklah. On the way balik. On the way balik, dah rest apa semua, nak lari lah. 8 orang waktu tu. 8 orang. 8 orang waktu tu. Seingat saya 8 orang. First runner perempuan yang turun, yang lead, Mia nama dia. Mia turun, laki dia kat belakang, Hale. Okay, tapi Mia ni laju sikit lah. In between Mia dan Hale, cross harimau. Belang. Sekejap. Mia, Hale, lalu tak lama tu harimau lalu. Mia dulu, Mia, Hale kat belakang. In between tu, harimau lalu, cross. Kemudian stop. Yang lain semua stop. Kita kat belakang semua stop. Stop. Besar. Memang besar. Ni kisah benar, bukan dongeng ke apa. Okay. Lepas tu stop. Hale panggil Mia. Okay, Mia naik balik lah. Sebab dia turun downhill. Naik balik, kita gather meramai. Harimau tu naik atas. Dia macam naik atas macam tu kan, atas bukit. 1, 2, 3 balik muncul. Balik muncul. Pum, semua lari. Lagi. Lepas tu saya sedar. Belakang saya tu ada seorang budak. Afif nama dia. Dia tak ada. Aduh. Belakang saya waktu tu, dia yang lain kat depan. Saya, belakang saya Balkis. Belakang tu tak ada Afif. Aduh. Kemudian, stop kata. Tu Balkis stop. Dah jauh waktu tu. Stop Balkis stop kan. Lepas tu, macam mana ni kata? Afif tak ada. Lepas tu, Balkis cakap, saya cakap kat Balkis, tak apa. Kau pergi dulu, saya tunggu. Tunggu Afif lah. Afif ni badan dia besar sikit. Tunggu. Bukan pergi. Bukan. Balkis pergi dulu. Saya tunggu Afif. Aduh. Tunggu Afif berdua dengan dia. Afif tak sampai lah. Sampai. Okay. Berdua dengan dia. Pegang tangan ni. Tarik. Turun dekat Bukit Korea. Nama tempat tu Bukit Korea. Berdua dengan dia, oleh dah laju. Bunyi berderu, memang betul-betul bunyi. Dia mengaum. Dia macam bunyi-bunyi yang macam tu. Kuat, memang kuat. Maksudnya dekat lah. Dekat 3 meter, 4 meter je. Dia atas bukit waktu tu. Tengok. Memang dia duduk macam tu. Saya seluk. Mata abang pandang mata dia? Pandang lah. Wow. Saya seluk poket ni keluar lighter. Seluk poket ni keluar rokok. Alamak, macam mana ni? Mercun ada pada member kat depan. Waktu tu memang tawakal lah sebenarnya. Tawakal pegang Afif. Lepas tu kita ada pole. Tongkat tu kan. Okay. Pole tu tala ke sini. Jangan pandang. Bergerak rapat. Jalan je. Gelap bang? Tak, petang. Waktu terpasar. Jelas nampak dia tu? Nampak. Di atas tu. 2 minggu selepas tu, kita buat report dekat Pilitan. Okay. 2 minggu lepas tu, kita orang naik dengan Pilitan. Pukul 2 pagi tu. 2 pagi tu pagi tu lah. Malam? Naik ramai-ramai. Betul? Naik ramai-ramai. Pilitan tanya kat mana tempat yang kita nampak. Okay. Tunjuk lah. Memang 2 minggu lepas tu ada kesan tu. Tapak. Tapi memang kawasan tu, Pilitan pun cakap kawasan tu memang ada. Hutan simpan. Tapi bang, dia macam ni. Kalau dia lalu je, lepas tu dia gerak, dia tak ada tunjukkan kelibat dia lagi, okey lagi lah. Kot lah kan, tak pernah alami. Tapi kalau dia boleh tengok pula tu kita bang, dia sebabnya waktu dia lalu tu naik atas. Kemudiannya bila kita balik Mercun tu memang dia lari ke bawah. Kita pun lari ke bawah. Sebab dia nak jalan keluar tu lari ke bawah. Tu je jalan yang ada. Itu je jalan dia. Tapi alhamdulillahnya tak ada apa-apa lah. Itu kisah dengan harimau tak menjatuhkan semangat ke untuk lari lagi ke apa? Tak ada. Tak apa. Okay bang, untuk tadi kita ada pesanan. Penaja, bukanlah pesanan penaja. Ada soalan daripada kawan saya. Dia bertanyakan pasal Pahang Atra punya apa? Event Pahang Atra 2026 punya event kan. Apa dia bang? Saya tak reti nak cerita, nak tanya pun saya tak tahu. Abang boleh ceritakan tak apa itu Pahang Atra 2026? Dekat mana ke, berapa jarak ke, atau kategori ke, apa ke, macam mana bang? 2026 Okay, sebelum ni kita ada satu event tu. Kita panggil The Golden Panoramic, TGP. The Golden Panoramic. Okay, TGP. Event tu khas untuk distance ataupun jarak yang 100 mile ke atas. Apa? Aduh, borak dengan orang macam ni. 100 mile ke atas. Okay, first edition kita buat 200 km.
Champion dia perempuan. 200 kilometer. Champion dia perempuan. Second edition, kita buat 100 mile. Champion dia budak bera. Orang bera. Tak ada sini. Tak nampak. Champion dia orang bera. So, tahun depan, insyaAllah kita combine dengan Pang Ultra. Oh. So, jadi untuk event Pang Ultra ada distance yang, kan saya cakap lah, kita tak main kilometer, kita main miles. Miles ni batu. Batu. Batu ni satu batu berapa? Lebih kurang bang? Macam ni lah lebih kurang. Satu batu bukan 1.6 km. 1.6. Kalau 100 100 miles 160 km. 168 lebih kurang. 168 kilometer. Ni lebih lagi. Untuk Pang Ultra tahun depan. Ada ada satu kategori tu lebih daripada 100 miles. Okay, so dia ada kategori lah ni. Okey, abang cerita kategori tu. Kita ada kategori paling jauh 123 miles. Okey. Kemudian kita ada 80 miles. Okey. Kita ada 40 miles. 40 miles. Okey. Kita ada 23 miles. So ada 4 kategori. Dan satu lagi yang fun run 5 km. Ada juga? Ada. Tu memang kena ada. Fun run kena ada. Sebab kita buat dekat satu kawasan, kita nak orang datang. Okey, enjoy. So ada 5 kategori lah. Betul. Apa lagi bang? Tentang yang tu, yang event yang tu. Pang Ultra. Tahun depan road yang berbeza. Road yang berbeza, kita main 3 distrik. First time kita main di Bera. So tahun depan nak dia cuba di Bera. Okey, Bera. Walaupun kita start kat Temerloh, kita naik jambatan Guai tu, jambatan baru tu. Okey, jambatan Guai naik, main kat Bera. Ikonik bang. Ikonik tu jambatan Guai tu. Sampai Kuala Bera. Pergi sampai dekat Cenor. Masuk jalan kampung dekat Cenor. Patah balik ke Bera. Terus ke Temerloh. Ada satu kawasan dia. Tapi kan. Berapa kilo tu bang? Wah, jauh tu. Okey, dia ada 2 kategori yang akan main Bera, Maran dan juga Temerloh. 2 kategori. Okey. 1, 2, 3 miles dengan 80 miles. Okey. Logik jauh tu. 2 kategori tu. Itu apa nama dia bang yang kalau nak finishing tu? Nak finishing? Dia tarik waktu tu. Contoh macam COT, cut off time. COT tu. Okey, cut off time kita belanja lah. So, kita konsep Pang Ultra ni kita tahu orang boleh habis. Tapi masa lah. Betul. Masa tu. Okey, setengah event tu dia punya 100 km dia memang kompetitif punya lah. 18 jam kau kena habiskan. Okey. Tapi berapa kerat je boleh habis. Betul. Jauh bang. Melainkan betul-betul kuat. Okey. Kita bagi 25 jam. So far kita punya event tak ada yang tak boleh habis. Tak boleh habis sebab masa. Biasa tak habis sebab injured. Melecet ke, cramp ke. Sebab sakit lah. Ataupun ngantuk tidur apa semua tu lah. Tak ada yang kata sebab masa, tak ada. Melainkan kau lari-lari kau tidur guling-guling. Tak bangun-bangun lah tu. Contoh macam tak sempat lah. Macam ada 2-3 runner. Bagus Bang Ultra ni bagi apa ni, pelari ni rasa dia setengah orang tu dia boleh pergi, cuma timing lah dia kena main. Sebab dia tak boleh nak kejar. Temerloh, Bera, Cenor Maran Cenor Maran. Temerloh, Bera, Maran, Bera, Temerloh. Tapi saya salute lah kalau orang yang nak join tu pun saya dah salute lah bang. Bukan yang dah boleh tamatkan bang. Tapi sebenarnya macam tu. Kalau yang dah masuk tu pun bagi saya tabik lah dia. Dia memang ada biasanya macam diri orang lah. yang register tu pun dia dah cukup kuat dah sebenarnya. Walaupun dia tak habis, tapi kalau dia dah register dia cukup terror lah. Register tu pun dah power tu bang. Betul kan. Dia dah langkah setapak kan. Kau berani register, kau dah terror. Lari belum lagi. Macam abang saya macam mana ni? Itu bukan dalam lah. Okey bang, apa lagi bang untuk Pang Ultra yang tahun depan tu, apa lagi yang tadi saya sebut pasal dari mana ke mana, lepas tu kategori yang ada, lagi apa lagi bang yang konsep. perlu? Ada konsep. Bukan konsert. Konsep. Okey, apa konsep? Tahun depan zombie. Memang ada konsep setiap event tu memang ada konsep. Kebiasaannya ada lah. Zombie. Zombie. Kenapa zombie?
Distance tu, teruk sangat gaya tu teman. distance tu jauh. Jadi kau berjalan pun Macam zombie. Itu sebenarnya. Oh. Tu baju finisher kita kat belakang gambar zombie. Bang, malam nanya tu bang, kamu selisih tu. Tapi ada orang jaga kan? Kalau 100 mile dengan 80 mile kena ada support crew. Okey, jadinya tak pelik lah kalau malam tu orang nampak, orang tahulah ada event apa semua. Biasanya tak ada masalah. Tak ada masalah eh. Saya tu je saya fikir tadi. Kokot lah saya lalu tiba-tiba nampak zombie. Viral bang. Tapi biasanya runners lah, pelari kan. Sampai KM ke 50-60 tu macam zombie. Memang dah macam zombie. Dah tak enjoy dah waktu tu. Jadi daripada abang pun dah nampak 50 km dia orang dah jadi macam zombie sikit lah apa semua. Abang tu ambil tema konsep yang tu kan. Okey bang, kalau kita nak tahu di mana bang, kita nak tahu program ni, info-info tentang Pahang Ultra dan apa yang kita tadi banyak tadi, dia The Golden Panoramic. The Golden Panoramic tu kat mana kita nak cari info-info tu bang? Dekat Facebook. siapa kita nak? Facebook. Biasa kita akan publish di Facebook lah. Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram. Dekat mana? Type je Pahang Ultra. Akan keluar lah semua info detail semua. Type saja di Instagram ataupun Facebook Pahang Ultra. Ya. Akan keluar semua detail yang akan datang dan sebelum ni lah. Ya, betul. Yang dah sudah Betul. berlangsung kan. Betul. Okey, saya rasa mungkin sampai situ je. Cukup untuk hari ni punya kita punya konten. Terima kasih banyak kepada Abang Zul kita. Sama-sama. Bagi saya tak pernah jumpa orang hebat macam ni lagi lah. Setakat ni saya banyak tengok video-video je kan, orang lain. Tapi hari ni saya jumpa depan mata orang yang wow, banyak kali masuk 100 km. Lepas tu dia buat pula event 100 lebih above lagi. Terima kasih banyak abang. Tahniah atas pencapaian yang abang lalui. Terima kasih banyak. Dan ada kata-kata lagi bang sebelum kita end live, sebelum kita tutup? Terima kasih lah sebab jemput. Jangan sering. Saya kena terima kasih banyak bang. Tak juga. Saya kena terima kasih sebenarnya. Boleh lah lagi depan ni kita akan jemput lagi. Boleh insyaAllah. Boleh lagi kan. Sebab saya rasa memang banyak lagi sebenarnya poin kita nak tanya sebenarnya. Cumanya hari ni agak macam terperanjat. Terima kasih banyak abang. Mungkin sampai sini je. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi ya. Jangan lupa Jangan lupa tengok dekat Pahang Ultra punya Facebook page bang. Page. Ataupun Instagram Pahang Ultra. Terima kasih. Assalamualaikum.